Sajak duduk rumah siapa ni? Rumah Sajak lah. Kita rumah jauh sikit sebab Sajak kan beli kereta. So bila kita beli kereta, takkan kita duduk kat Siti. Kan Sajak cakap, kalau Sajak duduk jauh daripada Siti, kalau Sajak duduk Siti, Sajak tak akan beli kereta. Tapi Sajak fikir balik lah kan, kalau kita duduk rumah dekat Siti, kita bayar rumah tinggi, end of the day rumah tu bukan jadi milik kita. Rumah tu jadi pada pada tuan rumah sebab kita bayar cantik. Tapi kalau kita beli kereta, kita duduk jauh sikit daripada Siti, kereta tu jadi milik kita. Faham tak? So, I rasa sebab I adalah versi yang memang duduk dekat luar negara. I memang duduk penetap sini. So, salah ke I gunakan I punya sebagai PR, permanent resident. Lepas tu, I boleh buat pinjaman, I boleh itu, boleh ini. So, I gunalah benda tu, opportunity tu kan. Baik beli rumah je. Akak macam ni lah kak, I bukan tak nak beli rumah, I dah ada dah semua. Tapi rumah tu semuanya atas nama adik-beradik I, bukan atas nama I. I beli rumah kat Malaysia kak. I ada rumah sebenarnya, tapi rumah I bukan yang banglo yang besar tu. Rumah yang kecil-kecil je, tak banyak pun. I beli 2 rumah tu cukup tu. Nanti rumah tu dapatlah pada anak-anak I, bukan atas nama I pun. Kan? Dekat Australia ni Sajak hidup seorang je kak. Nanti kalau mati tu rumah tu kau nak bagi siapa rumah ni kat sini? Kalau aku mati kat sini, siapa? Rumah ni nak bagi siapa? Dapat kat kerajaan. Duduk je lah kat sini, beli je kereta, menyewa. Lepas tu lagi 20 tahun meninggal. Dah cukup. Bukannya harta tu boleh bawa pergi ke kubur pun. Macam Sajak dah buat dah terbaik untuk anak-anak Sajak. Sajak dah bagi pelajaran, Sajak dah bagi diorang untuk mereka, kata apa tu, menjadi versi yang terbaik. Sajak tak boleh nak paksa semua benda Sajak kena sediakan. Sebagai parents, kita buat yang terbaik untuk diri kita. Kita jangan bekerja kerana kita nak ikut orang. Kita bekerja atas kemampuan kita. That's it. Kita dah bagi pelajaran, dah bagi perlindungan, kita dah bagi mereka dari versi terbaik. For me, I believe that the education is not only for the education, it's a very, very high education. So to all the parents, don't put yourself to put everything to prepare for your generation. For me, I believe that if you put the element, the good quality education for them, there can be the version of the best of their our family. That's it. I believe that the good education can make a better place, can make them on a good future. Kita sebagai parent, itu yang kita patut lakukan. Kita kalau kita kerja untuk semua benda kita nak sediakan untuk diorang, tak boleh sayang. Sediakan diorang education yang bagus, pelajaran yang bagus, supaya mereka boleh hidup continue. Kita sebagai parent, kita jangan semua benda kita sediakan. Ada setengah parent yang mereka sediakan itu bagus, tapi macam Sajak akan lebihkan pada education. Sebab bila kita bagikan mereka education yang bagus, yang very good quality education, diorang boleh jadi versi yang terbaik. Sebab umur I dah 40, takkan dia nak kerja-kerja sampai ketua untuk diorang punya untuk mereka punya keselesaan. Umur I 40, I nak pentingkan diri I juga, keselesaan juga. I ada parents I, mak ayah I. Betul tak? Banyak orang silap buat macam tu. Parents, dia banyak cari rumah, cari duit ni. Ujung-ujung bila cari rumah untuk anak, bila dah ada harta, beli tanah, beli apa, bila bagi pas ke anak joli duit tu. Anak tak menghargai duit tu. Faham tak? Sebab apa? Semua benda kau sediakan. Bila kau mati, kau penat. Kau mati dalam keadaan stres, kau penat, kau bekerja. Better kau mati tu memang pasti, tapi hati tu tak boleh buat sampai ke dunia sayang. So bagi diorang punya education yang bagus supaya mereka boleh continue, mereka cari sendiri. Macam I dah menjalankan tanggungjawab I. Masak apa tu Sajak? Sajak masak ni
Betul saja, I ambil nasihat you. Ya, betul. Kalau orang tanya ke apa, kalau kita boleh sediakan, itu adalah rezeki. Tapi kalau tak boleh sediakan, bagi sediakan dia punya education yang bagus. Tak bermakna kita tak sediakan harta untuk anak, kita adalah ibu bapa yang jahat. Tak. Kita adalah ibu bapa yang menjalankan tanggungjawab. Itu je. Percaya kat situ. Betul sangat. Yes, mesej Tuhan memudahkan urusan awak. Terima kasih. Ya, dah lah tu Jad. AI ada. Tak adalah. Apa ni AI pula? Aku tengah baca ni live. Tengah baca komen ni. Maaf.